Terima kasih Puan, terima kasih. Terima kasih semua yang hadir hari ini. Ada yang antaranya kita lama tak berjumpa. Ada yang mungkin yang junior yang tak pernah berjumpa. Welcome, selamat datang. Di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang terutama sekali kepada of course Rongking, Aik dan juga Cik Lee yang ada di belakang sana, yang antara company yang kami pilih. Dan sebenarnya seperti kita panggil apa tu tuah, apa peribahasa tu, langkah kanan atau terpijak, apa orang panggil tu ada peribahasa tak tahu lah. Cik Timah kena habaq sekali lagi. Okey, langkah kanan. Langkah kanan. Ihsan dah lama sangat bercakap dengan saya kata, saya di Bali, whatever you want to do, you do, I will see after that. Memang dia mencari. Dan saya percaya dengan rezeki yang Tuhan dah tulis, mesti bila sampai waktunya akan berlaku apabila kita bersedia. Kalau kita tidak bersedia, macam mana kita nak buat pun tidak akan berlaku perkara tu. So saya memang pegang pada ni, the time will come. Pernah terfikir masih suka menyanyi, tapi apalah, kalau ada. Saya serah pada Allah Ta'ala. Kalau tiba ada rezeki untuk saya, ada. So kebetulan September datang balik tu, hanya satu kejutan daripada Astro dalam Kilauan Emas. Saya berterima kasih kepada produsernya, Mira Ina. Call Ina untuk minta sedetik video sahaja untuk kontestan yang nyanyikan lagu Kerana Terluka. Ina berseluruh dan producer besoknya datang cakap jemput saya untuk hadir ke Kilauan Emas tu. Saya tanya suami kata sebab saya dah fokus pada bisnes, kepada seminar saya. So suami saya kata kalau good for you, you go. Sebab dia tahu saya memang suka menyanyi. So saya pun pergi buat surprise. Itulah pembuka pintunya yang saya sendiri tak sangka. Macam mana reaksi peminat, follower di TikTok dengan Instagram yang semuanya bertanya. Knowing Aid yang saya setelah itu saya tak kenal siapa dia. Dia cari saya, cari nombor saya. Kita kan coach Herbalife kan. So nombor telefon merata-rata dia carilah dekat phone Herbalife tu. So saya bercakap dengan Ihsan, macam mana Ihsan ramai yang pilih tu? Ihsan kata I knew it, ramai orang dah minta. Aid terus prepare. Besoknya tu saya habis seminar saya, kebetulan saya di Kuala Lumpur waktu tu 12 hari. Aid terus habis seminar saya, kita terpaksa panggil 5 company tu datang. Aid dan Cik B yang pertama sekali datang, present, dan yang lain-lain juga one by one terpaksa buat pitching Gomen style. So sorry tak ada masa.